Kita melihat terlalu banyak madrasah dan juga tahfiz yang menanggung masalah pembayaran elektrik, tuan-tuan dan puan-puan. Mereka menanggung ribuan setiap bulan untuk memastikan anak-anak ini berjaya menghafal Al-Quranul Karim. Adakala mereka terpaksa berhutang, adakala mereka terpaksa menutup operasi sekolah kerana masalah elektrik. Ini terjadi kerana perancangan yang tidak rapi ketika mana menguruskan madrasah. Masya Allah, tabarakallah, tuan-tuan dan puan-puan, saya nak mengajak untuk kita menyelesaikan beberapa tahfiz yang boleh kita bantu bersama. Saya dan kita semua telah menaja beberapa tahfiz untuk sumbangan elektrik mereka. Kali ini saya takut tuan-tuan dan puan-puan, sekiranya kita tiada siapa yang mampu untuk membantu mereka lagi. Jadi apa kata ketika mana Allah memberikan sedikit rezeki kepada kita, follower yang ramai, Ustaz bercadang untuk memasang solar kepada 2 madrasah terawal ini. InsyaAllah tuan-tuan dan puan-puan, cukup tak cukup, kami pasti akan melakukannya dan memasangnya bersama. Tapi saya nak mengajak tuan-tuan dan puan-puan untuk menyertai walaupun hanya dengan RM1. Bantu saya untuk sebar-sebarkan kepada mereka yang berada di sekeliling kita. Niatkan untuk diri kita, niatkan untuk ahli keluarga kita. Semoga setiap RM1 yang tuan-tuan berikan dan setiap kali anak-anak ini menggunakan elektrik bersumberkan solar, pahalanya akan sampai kepada kita. InsyaAllah tuan-tuan dan puan-puan, dalam masa yang terdekat saya akan tutup ruang dan sumbangan ini setelah mana kita berjaya mengumpulkannya. Allah mudahkan segala urusan, hubungi tim kami segera.